Berita boom hari ini. Pelakon terkenal Datuk Remy Ishak tampil dengan pendekatan berbeza menerusi watak awang dalam filem seram Khadam yang syarat elemen mistik dan konflik kekeluargaan. Beliau mengakui kekuatan utama filem ini datang daripada pembangunan karakter yang lebih terperinci dan kukuh melalui penulisan skrip yang memberi impak besar terhadap persembahannya. Proses penggambaran turut menjadi pengalaman bermakna buatnya apabila dapat bekerjasama dengan pelakon berbakat termasuk Agnini Haq dari Indonesia. Gabungan tenaga kreatif produksi menjadikan suasana penggambaran lebih menyeronokkan dan memberi nilai tambahan dalam kerjayanya sebagai pelakon. Filem arahan Syamil Othman ini turut menampilkan barisan pelakon lain dan mengisahkan Melor yang mewarisi entiti khadam keluarga sebelum hidupnya diganggu kuasa gelap yang mengancam keluarganya. Khadam dijadualkan menemui penonton bermula 11 Jun 2026 di Pawagam.